PN janji beri 500 sebulan kepada rakyat jika diberi mandat. Bebas beli apa pun. Ini kenyataan yang dikeluarkan oleh Ketua Pembangkang. Satu je soalan yang aku nak tanya. Dunlop ke Sedapang? Kalau bab gebang, kita boleh serah dekat pembangkang. Inilah rakyat yang rakyat tuntut. Nak sangat belanjawan alternatif daripada pembangkang. Sebab tak nak pembangkang cakap macam ni lah. Sekadar tabur janji macam tu saja. Rakyat nak in detail, nak tengok. Kalau kamu nak bagi 500 ni, berapa perbelanjaan yang perlu dikeluarkan oleh kerajaan. Mampu ke tidak kerajaan buat benda tu? Video ni agak panjang, tapi aku berharap korang tonton sampai habis. Ada pendedahan yang penting aku nak cerita. Kalau setakat janji macam ni, tambah pula kan. Time si Hamzah Zainuddin bercakap ahli kabinet tak ada depan dia. Memang boleh sembang apa-apa pun. Kalau setakat sembang macam ni nu, Kinzir yang duduk dalam hutan yang Haji sebut tu pun boleh terbang. Okey, dekat hujung video nanti aku baca di ruangan komen macam mana respon rakyat terhadap janji dungu yang dibuat oleh Ketua Pembangkang. Tapi sebelum tu, mari kita tanya dulu ChatGPT. Realistik ke tidak apa yang Hamzah janji ni? Okey, kalau ada tanyalah ChatGPT, korang boleh tengok dekat skrin kan. Untuk negara Malaysia, logik ke ada kerajaan yang bagi 500 sebulan untuk setiap isi rumah? Lepas tu ChatGPT kata soalan yang bagus dan realistik. Kalau kita nilai daripada sudut ekonomi negara Malaysia sekarang, 2025, kerajaan bagi 500 sebulan kepada setiap isi rumah secara tetap memang tidak logik atau tidak mampan. Kecuali dalam keadaan tertentu. Mari kita pecahkan penjelasan dia. Yang pertama, jumlah kos jika dilaksanakan. Malaysia ada lebih kurang 8.5 juta isi rumah. Data daripada Jabatan Statistik Malaysia. Kalau setiap isi rumah dapat 500 sebulan, 8.5 juta, 500 bersamaan dengan 4.25 bilion sebulan, 51 bilion setahun. Maknanya, kerajaan perlu lebih RM50 bilion setahun hanya untuk bantuan tunai tetap RM500. Belanjawan 2025 Malaysia sekitar 400 bilion. Jadi ini hampir 1.8 daripada seluruh bajet negara. Angka yang sangat besar. Nombor 2, adakah mampu pendapatan kerajaan hasil cukai minyak dan lain-lain sekitar 300 bilion setahun? Kalau 51 bilion digunakan untuk bantuan tunai universal, maka belanja untuk pendidikan, kesihatan, keselamatan dan pembangunan akan terjejas. Defisit fiskal hutang negara akan naik mendadak. Jadi dari segi keuangan negara tak mampan dalam jangka masa panjang. Nombor 3, bila ia mungkin logik? Ia hanya boleh logik kalau bantuan ini bukan untuk semua tapi hanya untuk golongan berpendapatan rendah B40. Contoh, kalau 2.5 juta isi rumah B40 terima 500, hanya 15 bilion setahun, masih besar tetapi lebih realistik. Atau kalau Malaysia capai lebihan hasil minyak atau pendapatan luar biasa, contoh harga minyak naik tinggi. Atau kalau dijadikan bantuan sementara, contohnya waktu krisis ekonomi, pandemik dan inflasi yang tinggi. Jadi kesimpulannya, kalau semua isi rumah dapat 500 sebulan secara tetap, tidak logik dan tidak mampan dalam keadaan ekonomi semasa. Tapi kalau bantuan disasarkan untuk golongan tertentu, masih boleh diterima dan realistik. Itulah lebih kurang jawapan daripada ChatGPT. Hamzah Zainuddin, at least kau pergi check dulu dengan ChatGPT. Logik ke tidak apa yang kamu janjikan. Jangan main sembuh je. Okey, kita tengok komen kat atas ni. Kerajaan PN boleh beri 500 sebulan kepada ketua isi rumah B40 jika mereka sanggup rombak subsidi besar-besaran dan kawal perbelanjaan lain. Tapi kalau tanpa reform fiskal dan disiplin bajet, bantuan itu akan jadi populis jangka masa pendek, bukan dasar mampan. Okey, kita berbalik dengan apa yang dibuat oleh kerajaan hari ini, yang mana mengecilkan hutang baru dan defisit fiskal kita semakin menurun. Kerajaan hari ini juga yang buat dasar merasionalisasikan semula subsidi yang dihentam habis-habisan oleh walaun, oleh pembangkang. Dan apa yang dibuat oleh kerajaan ini bertepatan dengan kemampuan kerajaan hari ini memberikan bantuan secara bulanan. Kalau PN nak bagi 500 ni, mungkin realistik. Tetapi dia kena buat penyasaran subsidi ataupun rasionalisasi subsidi yang jauh lebih besar daripada apa yang dibuat oleh kerajaan hari ini. Sebab itulah rakyat Malaysia nak sangat Perikatan Nasional ni sediakan bajet alternatif. Nak tahu juga Perikatan Nasional ni kira macam mana. Dan seperkara lagi, dia cuba nak jadikan isu ini sebagai populis punya isu. Yang di mana dengan dia kata boleh beli apa saja. Sebenarnya bantuan yang diberikan oleh kerajaan hari ini
terpecah kepada dua. Satu nama STR, satu nama SARA. STR ni bantuan secara tunai. Yang mana kamu boleh beli, nak beli apa-apa sekalipun. Bantuan daripada zaman BRIM itu dilanjutkan oleh kerajaan hari ini. Yang kedua, kerajaan tambah bantuan SARA. Yang mana bantuan SARA ini fokus kerajaan nak bagi rakyat hanya berbelanja, beli barang keperluan asas. Sebab itulah masuk dalam kad pengenalan dan ia dikawal. Takkanlah kamu nak bagi dua-dua bantuan secara cash. Ini sebenarnya satu tindakan populis yang cuba nak cari populariti sebenarnya, bukan bertanggungjawab kepada rakyat. Satu lagi komen. Walaupun saya kurang menyokong kerajaan Madani, tapi mohon orang-orang tertinggi dalam PN kaji betul-betul kesihatan beliau ni. Takut tak berapa sihat. 500 sebulan mau terlingkup negara ni. Nampak dah rakyat pun dah mula tak termakan dengan sentimen dungu macam ni sebenarnya. Sebab apa? Sebab rakyat hari ni terdedah dengan maklumat. Boleh cek. Jadi rakyat boleh cek sama ada idea itu populis ataupun realistik. Jadi kita sebagai rakyat, jadilah rakyat yang bijak. Jangan termakan dengan modal-modal macam ni. Dan jelasnya, dengan apa yang disebut oleh Ketua Pembangkang, bermakna mereka ni bukan golongan yang boleh mencipta perubahan. Sebagai contoh SARA. SARA ni tak wujud dulu. Yang ada dulu adalah bantuan cash secara tahunan. Tetapi kerajaan hari ini mewujudkan SARA, bantuan secara bulanan. Dan apa yang nak dibuat oleh Pembangkang hari ini, sekadar nak ambil idea itu dan tukar nama semata-mata.